Hari ni kita nak try ni 7 baris kedai Nana Mahazan. Baru je buka. Hai korang, Assalamualaikum. Hari ni kita nak pergi lunch dekat 7 baris Cafe Nana Mahazan, baru buka. Dekat jugalah dengan Cik Syah punya office, tak sampai setengah jam pun. So jom, semalam dia keluar FYP kat TikTok. So hari ni kita pergi terus sebab kita lupa. Jom kita tengok apa menu yang ada kat sini. Hari ni kita record pakai DJI Osmo Nano. So kita nak tengoklah performance dia macam mana kan. Kedai dia 2 tingkat. Ada juga kat atas. So kita nak tengok kat atas dulu. Atas best ke kat bawah best? Nampaknya kat bawah lagi best. Kat atas ni macam tak nampak apa-apa. So kita turun bawah pula. Kat sini sebab kita nampak ada kek, ada kopi. So baru rasa makan kat kafe. Okay. So kita makan kat sini lah. Kita makan kat bawah. Sekejap lagi kita tengok nak order apa. Kita scan je. Macam-macam ada dia punya menu. Ada nasi lemak, ada soto, ada nasi ayam penyet, ada spaghetti. Macam-macam ada. Ada pizza pun juga. Pizza, meatball, macam-macam lah ada kat sini. Snack pun ada, dessert. Tu yang kita nak tu. So kita nak pilih kejap makanan apa yang kita nak order. Air pun ada, coffee lover. Diorang ada coffee machine juga tu. Sebab Nana kan dia memang peminat kopi. Dia kata satu hari dekat 7-8 cawan dia minum kopi. Cik Syah pilih makanan kejap lagi kita sambung balik. Dah banyak sangat menu, tak tahu nak order apa. Tapi Cik Syah ambil meatball je lah kot. Sebab tadi dah makan nasi pagi tadi. So untuk kopi, kita try kopi lah hari ni. Sebab Nana kan coffee lover. So kita nak rasa, cita rasa Nana. Cappuccino. Cik Syah ni bukan coffee lover. So tak tahulah kopi apa yang sedap. Coklat pun ada. So tak apalah, kita pilih cappuccino lah kot hari ni. Cappuccino. Okay. Ais. Ais ke panas? Panas lah. Okay. Dia dekat sebelah Petronas. Sebelah tu Petronik. Suasana tu Petronik ke Shell tadi? Dia dekat situ lah, Jalan Kucing. Kedai kereta sebelah. Oh, kedai kereta. Sebelah, lepas tu sebelah tu ada surau tau. So kalau korang makan kat sini, ada surau kat sebelah. Surau pun cantik. Kafe dia pun cantik. Mungkin kat luar dia ada susun meja. Malam-malam susun meja kat luar pun. Cantik lah, ada lampu. Kat luar tu ada lampu-lampu. Tu nampak ada meja-meja macam meja camping. Mungkin dia susun meja untuk malam kan. Sekarang Cik Syah tak pakai mic tau, guna Osmo Nano ni. Lupa nak bawa mic. Harap
harapnya suara dia okey lah, jelas. Cuma kalau kita pasang mic nanti kat skrin ni tak boleh nak tengok apa dia tengah record. Itu satu kelemahan, bukan kelemahan, kekurangan Osmo Nano. Tapi harga dia harga mampu milik. So okey lah kan, dengan dengan sistem DJI, kita dapat satu kamera yang canggih macam ni dengan harga tu. Okey, kita makan burnt cheesecake Amira Rosli hari ni. Okey, dan pay now, kena bayar sekarang. Lepas order bayar terus. Kita bayar pakai e-wallet. Okey, RM62. RM62.54 untuk 2 kopi, 1 meatball dan 1 lagi burnt cheesecake Amira Rosli. Terima kasih. Jangan special tau. Dia nak pergi kacau pula. Memang boleh buat gaduh. Sampai dah makanan, tak sampai 10 minit ni, cepat lah. Mungkin sebab tak ada orang pun. Sini ada 1 table dan kat atas ada 2 table. So kita nak makan. Nampak menarik lah makanan dia. Meatball. Ni Amira Rosli punya kek tau. Burnt cheesecake Amira Rosli. Tak tahulah sejak dia nak Amira jual kek. Mungkin sebab Cik Syah tak mengikuti perkembangan artis kot. Okay. Kopi dia special, cappuccino. Dan ni apa ni? Hazelnut. Hazelnut ni, hazelnut. Okay, dah charging pause. Temperature returns to normal. What's that? Teruskan. Korang yang pakai Osmo Nano ada tak keluar? Bila sekejap je baru record, charging pause, camera will resume, charging once, temperature returns to normal. Tak tahu apa benda yang keluar. Ni dia akan keluar macam ni. Sekejap je kita record. Lepas tu dalam ni kan aircon. Kata nak kata panas ke apa. Benda ni apa benda sebenarnya? Hari tu masa dekat camp, masa Cik Syah piknik pun ada juga. Okay, masa piknik pun ada keluar benda ni. Hari ni dekat tempat aircon pun keluar juga benda ni. Okay, so jomlah kita makan. Bismillah. Cik Syah nak try ni cappuccino dia dulu. Sayang corak dia cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap. Berlemak. Sedap lah. Yang bukan coffee lover pun memang approve. Sebab tak yang panas kan, barulah rasa nikmatnya. So, kita nak try ni meatball dia buat macam ni. Ada meatball, ada kentang, ada salad. Lepas tu ada mungkin jam strawberry kot macam IKEA tu, tapi taklah sama macam IKEA punya. Okay, kita try. Bismillah. Oh, tu sudu dengan pisau dia kat situ. Kita pakai sudu dessert. So jomlah kita try ni burnt cheesecake Amira Rosli. Betul ke ni Amira Rosli yang buat ni? Cik Syah jarang tengok Instagram, so tak tahulah perkembangan artis. Artis kan banyak dekat Instagram kan. Kitanya banyak dekat TikTok. Banyak dekat TikTok, sekarang banyak dekat YouTube. So dekat Instagram memang jarang sangat. Sedap. Dia lembut. Dia cair kat dalam. Macam ni. Dia cair kat dalam. Sedap.
pecah tu kan. Dia tak kena pecah ni. Dia melt kat dalam. Sedap. Lulus Amira Rosli punya kek. Okay, jomlah kita makan, habiskan sebab Cik Syah kena masuk office pula. Okay. Okay lah. Kalau dah kenyang kan, tapi nak juga pergi keluar, lancar korang boleh datang sini. Ada banyak makanan ringan. Ada dessert. Kopi dia pun mantap. Hazelnut coffee kan? Tapi sedap. Ni memang tak tidur sampai ke malam ni rasanya ni. Sedap lah kopi dia. Dan tadi tu cappuccino pun sedap. Hazelnut pun sedap. Maple dah habis. Kita orang share berdua tau. Jimat. Sebab dua-dua dah kenyang, tadi dah makan. Terus tadi dia dah tak nak try. Sebab tak selalunya ada waktu free pun. Hari ni kita ada masa free dua-dua orang. Kita pergi dating. Sedap. Pekat. Lemak. Dah, semua dah habis licin dah. Meatball habis. Kek Amira Rosli pun habis. Kopi sikit lagi. Kita nak habiskan. Lepas tu kita nak gerak dah. So far okey lah. Untuk korang yang tak ada tempat nak dating kan, tengah-tengah hari tu main sini. Husband and wife. Bolehlah datang sini dating. Tenang-tenang kat sini. Kita support local. So, macam mana korang kualiti Osmo Nano ni? Cantik ke tak? Video-video Cik Syah sebelum ni pakai Osmo Pocket 3. So far okey. Memang suka sangat dengan kualiti dia. Tapi video yang dekat Terkong tu, itu dah pakai Insta360 sebab Osmo Pocket 3 dah masuk ICU. Sebab dia punya gimbal terrosak tau. Lepas tu itu yang jadikan ceritanya DJI Nano pula keluar, yang beli tu. Sebab agama pemilik kan. Walaupun kita orang memang nak guna, tapi beli je. So ni pakai Nano. Tengoklah kualiti dia macam mana kan. Okey ke tak okey ke. Lepas tu tapi pakai Insta360 tu kualiti tak berapa sangat lah. Dia mungkin sesuai untuk kita nak kita Insta360 tu sesuai untuk kita nak outdoor. Lepas tu ni lah snorkeling, itu memang sesuai lah sebab dia kan boleh masuk air tanpa pakai casing kan, boleh masuk air. Macam hiking, macam Cik Syah hiking kan, nak bawa benda tu je, so boleh tengok belakang, tengok depan, kiri, kanan semua boleh. Senang lah. Cuma masalah dia Insta360 ni tak pandai nak edit. Tu je masalah dia. Kalau DJI Pocket 3 tu Cik Syah je sambung macam senang, lepas tu terus post.
Yang DJI Nano belum lagi, kita try. Untuk video ni dengan video sebelum ni kan, yang review tu. Okay, so kita dah habis makan dah. Kita nak gerak dah. Okay, husband Cik Syah pun nak pergi Ipoh. Dia ada kerja kat Ipoh. Kita nak gerak balik office. Okay, so far semua okay, Alhamdulillah. Okay, jom kita tengok kat luar pula persekitaran kafe ni. So surau dia yang ni, kat sebelah ni je surau dia. Kedai kereta punya, ingatkan Shell. Boleh dengar lagi tak suara Cik Syah? Dia tepi jalan, dia tak pakai mic kan? Okay. Dia tepi jalan ni yang selalu jam tu, jalan kucing tu. Okay, so jom next time kita cari kafe lain pula yang lagi menarik. Bye korang. Assalamualaikum. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.